How do you say, where can I buy a souvenir in Malay? Di mana boleh saya beli cenderamata? Di mana boleh saya beli cenderamata? Or, dekat mana boleh saya beli cenderamata? Dekat mana boleh saya beli cenderamata? Or, to be more colloquial, we drop the pronoun saya. Dekat mana boleh beli cenderamata? Dekat mana boleh beli cenderamata? Or it is also common that we use the word souvenir in English as cenderamata in colloquial Malay. Dekat mana boleh beli souvenir? Dekat mana boleh beli souvenir? Di mana or dekat mana, where? Boleh, can. Saya, I. Beli, to buy. Souvenir, cenderamata or cenderahati. Dum 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 dum.